Cakap pasal lagu, ada lagi satu lagu yang sangat-sangat terkenal. Lagu Epilog Cinta dari Bromley. Yang mengisahkan tentang cinta tak kesampaian di antara sepasang kekasih yang berlainan agama. Ya. Adakah itu juga merupakan pengalaman sendiri, abang? Ada sedikit pengalaman. Cuma lagu ini saya cipta dahulu dengan tujuan saya untuk membentuk jati diri. Supaya kita sebagai seorang yang berbangsa Melayu dan beragama Islam, kita perlu ada jati diri. Dan kerana itu menghalang cinta si Cathy ni tadi. Sebab kalau kita lihat dalam lagu tu dia ada pasangan yang berbeza budaya dan agama. Dan seharusnya seseorang itu perlu ada jati diri dia dan mesti mempertahankan apa yang dia ada, kan? Mengatasi dari emosi dia. Kalau macam tu, kita jangan lengahkan masa lagi. Sama-sama kita saksikan lagu berhantu daripada saudara Soy Mimi Nur Hassan, Epilog Cinta dari Bromley.